Nak daging cepat lembut, Pak Mus ada konsep petua. Ni nak lembutkan daging, ada petua tahu sudu. Tak ada kena-mengena langsung. Oh itu tahu ni. Tengah orang tu ajar yang tu Panadol tu jahat. Bila masak, kita boleh bunuh satu kampung dan kita boleh bunuh satu keluarga. Jangan buat itu. Daging ni nak lembut, rebus saja biasa. Rebus. Dunia dah makin moden. Pakai pressure cooker. Tu kata Pak Mus. Malah netizen pun ada konsep betul. Antaranya adalah rebus daging menggunakan petik muda boleh melembutkan daging kerana ia mengandungi enzim papain, iaitu sejenis enzim semula jadi yang membantu pecahkan protein dan serat otot dalam daging. Nenas boleh lembutkan daging kerana ia mengandungi enzim bromelin yang boleh membantu pecahkan protein dan tisu otot dalam daging. Kurma juga boleh bantu lembutkan daging kerana ia mengandungi enzim semula jadi. Walaupun tidak sekuat denas atau betik, kurma tetap memberi kesan melembutkan daging secara perlahan. Ada juga yang guna teknik rebus daging guna akar pandan. Akar pandan tidak secara langsung melembutkan daging, tapi ia memberi aroma wangi pada masakan, murahkan bau hamis daging dan membantu rasa daging lebih sedap dan menyerap perapan. Ais boleh bantu lembutkan daging? Jawapannya ialah ya. Bila daging direbus dan tiba-tiba dimasukkan ais, kejutan suhu bantu mengecurkan serat dan buat daging jadi lebih empuk. Air mendidih boleh bantu lembutkan daging, bantu memecahkan kolagen dalam tisu daging, terutamanya pada potongan yang keras. Bila direbus lama dengan api kecil selepas air mendidih, teknik slow simmer, daging akan jadi empuk, lembut dan berjus. Mudah kan betul-betul ni? Anda bolehlah cuba. Ingat makan, ingat rasa. Moga bermanfaat.